Hai kawan-kawan, saya Lily. Hari ini Lily nak ajak kawan-kawan belajar tentang menjaga kebersihan diri. Jom ikut rutin harian Lily. Setiap pagi, selepas bangun tidur, Lily akan gosok gigi. Gosok gigi akan jadikan gigi bersih, nafas pun wangi. Semasa mandi, Lily basuh kepala dengan shampoo. Cuci badan, tangan dan kaki dengan sabun. Nak badan dengan warna hingga kering. Itulah cara mandi yang bersih. Lily pakai baju yang bersih. Bila baju bersih, badan rasa selesa dan gembira. Lily akan potong kuku yang panjang. Kuku pendek, tangan jadi bersih. Lily cuci tangan sebelum makan dan selepas ke tandas. Tangan bersih, kuman tak suka. Berus gigi, tuala, sikat dan pakaian dalam tidak boleh dikongsi. Ini semua barang peribadi Lily. Sebelum tidur, Lily gosok gigi lagi. Badan bersih, Lily tidur dengan lena. Ingat ya kawan-kawan, jaga kebersihan diri. Setiap hari, badan sihat, kita gembira. Jumpa lagi bersama Lily.